ke? Mira. Nak je lah. Tak balik lagi? Mira tengah live. Where you want to go? Balik. Mira tengah fikir nak makan apa pagi lagi. Kalau nak makan sardin, nak beli sardin. Nak masak. Sedap nyosok sardin. Sekejap. Dekat rumah dekat rumah korang, ada tak satu bag yang ada periuk nasi dengan heater? Oh, nasi dengan heater. Yang dalam bag, yang dah packing. Tak jauh. Aina. Patutlah aku macam dengar suara mamat ni. Rumah kita ada ni tak? Mira tanya. Ada apa? Ada heater. Oi! Dengan... Ada apa Mira? Dengan heater. Heater warna biru dengan periuk nasi. Ada tak? Kau letak kat mana? Dekat bawah-bawah Mira dah packing dalam letak dalam bag. Mira dah packing dalam bag. Bawa balik kerja. Ha? Ni office kita orang baru balik kerja. Zahur. Haa. Sini lah Pucung kan? Ya, Pucung pertama. Hari tu dengar dekat Pucung pertama. Tak lah, sini. Haa. Sekejap guys. Ramai pula berborak dengan Mira. Kak Mira. Apa dah? Share the set ke? Kenapa? Batuk-batuk lagi guys. Tudung Mira. Kenapa? This is inner. Lambatnya habis shoot. Ni memang macam gini lah kalau selalu Ramadan. Cik Wee. Ada polis. Bosel lah aku. Weh Nah, suruh Daus gerak. Jadi Mira tanya apa? Aku punya ni, periuk nasi dengan heater. Kita orang tak ada. Ubah rasanya maybe ada dalam almari ke. Cuba tengok. Kalau ada bagi tahu Mira. Kalau tak ada, kalau ada guna je lah. Mira dah beli yang baru sebenarnya. Saya ke? Boleh sebab apa? Polis tu ronda. Sini memang selalu kena ronda. Kena ronda-ronda. Dia ronda-ronda. Okay, jap. Eh, tak nampak ke? Mana dia orang call? Apa? Ada lagi kita orang kiss tadi. Nampak ke? Eh, jangan Oh my nampak. god. Dalam kamera. Elak. Ish, apa ni? Baik dah ke? Nak keluar makan. Kata nak keluar makan kita dua. Nak sahur? Uish, live eh? Takkan sahur awal ke satu kot? Luak lah ni. Tak boleh. Kalau macam ni, boleh nak sahur pukul 1. Tapi esok Mira kena berbuka pukul 3 lah. Tengok. Nampak? Dia sembang-sembang aku, dia ciao. Nuak ni memang masalah pakcik. Balik je Mira? Baliklah, Mira tengah fikir ni nak sahur apa. Makan roti je. Tak boleh, Mira kena makan nasi. Mira fikir nak masak apa. Fikir nak masak tu betul. Kalau fikir nak makan apa? Astaghfirullahaladzim. Cantik baju Mira. Terima kasih. Hai girl. Thank you girl. Dah bagi Mira wig. Bosan lah korang ni. Sumpah bosan. Sahur kat mana? Kak, kayu apa yang boleh dimakan? Apa weh, aku tengah mengantuk. Astaghfirullahaladzim. Macam ni lah Mira dalam konten tadi. Muap aja. Nak tengok Mira ship dengan kanda. Telur kicap je Mira. Ya Allah, tadi buka puasa Mira dah dengan telur kicap. Tapi telur kicap Mira yang advance lah tadi. Sebab Mira malas nak apa tu beria-beria. Sebab dah 2 hari Mira makan banyak. I mean makan lah. Macam satu dish, lepas tu another main dish juga. Kenapa polis datang tadi? Ya Allah, malam-malam ni polis ronda lah. Ya Allah. Amboi. Sat lagi dengan hang-hang aku suruh polis tu katok hang. Dah kalau waktu-waktu macam ni tak pelik lah kalau polis rondanya. Amboi.
Dia dah buat pelik lah pula. Awak tempat dia tu kalau polis pukul 1 pagi ni tak kena pelik ke apa ke? Dia kalau polis tu ronda tak apalah, dah memang kerja dia. Dia kalau dia masuk join konten elephant tu hak pelik tu boleh lah tanya. Boy. Dia buat tanya pakai kepala lutut ni. Dah tak marah. Tak marah tu habaq tu. Tu habaq saja, tak marah pun. Ambil hang. Ingat macam ikut hang lah masuk live ku buat apa. Ambil. Nak gaduh main sini, betul. Nak gaduh main sini. Kita sembang tepi nak bagi nak tanya gaduh kat mana. Nak gaduh cara mana bagi tahu. Mira tapau je makan kalau tak tahu nak masak apa. Dia ada sebab kenapa Mira tak tapau. Bila? Sahur 2 hari lepas kot Mira tapau. Mira tapau. Lepas tu aku ni pun okey lah. Kan balik kerja kan penat. Balik kerja. Bye. Balik kerja kan aku tak ada lah nak set alarm ke apa ke. Sebab picak tak payah gaduh bangun masak. Lepas tu tak gaduh nak masak tu yang dia seronok tidur 6.30. Bangun semayang subuh je lah. Tak gaduh apa, makanan yang tapau tu masuk dalam tong sampah cerita dia. Sebab tu malah tapau. Sebab dia tak ada sense of urgency. Kalau tak masak, boleh duk kena masak. Kalau tak tapau, boleh duk masak lagi. Dia adalah gaduh nak bangun awal. Saya tahu saya tak nak gerak ke. Aku nak keluar ni. Kena kaki Harry. Sekejap lagi ni kawan dah tinggal tulang lutut. Tak apa nak elok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. First thing first. Let me wear the seat belt. Daus ni kalau boleh parking tengah jalan Daus. Okay. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Baru balik ya. Macam mana nak azan kat telinga seorang-seorang ni. Jangan bagi saya soalan yang sama. Boleh tak sebelum nak tanya soalan tu, tanya dulu kawan-kawan hak ada dalam ni, hak duk ada dari tadi ni. Tanya mereka. Tadi soalan ni ada orang tanya tak lagi? Kalau ada, jawapan dia apa? Tanya lagu tu. Tanya lagu tu. Tanya kawan sebelah weh. Kena restriction dah weh. Sekejap lagi ni view tu kau mencayang ni. Sekejap lagi nak masak apa sekejap lagi? Masak je lah apa yang ada kat rumah. Bismillah. Mira seorang je ke? Allah. Sudah lapar. Gelap-gelap ni. Okey ke? Elok Mira. Okey. Sardin senang. Kalau tu sardin, Mira kena beli sardin. Sebab Mira jarang ada makanan-makanan bertin kat rumah. Kena beli sardin. Tapi sedap juga kan sardin kan. Mira macam nak masak ni ikan asam. Biasa makan tak ikan asam? Ikan masak asam. Ikan masak asam. Ikan apa orang panggil kan? Kalau Mira panggil ikan isi. Tak tahu lah kat sini orang panggil ikan apa. Letak background Mira. Okay, saya lah letak background. Tak lagi orang tanya pula pasal apa letak background.